Dan surah Madaniyah maknanya apa? Berbeza sikit dengan surah Makkiyah. Iaitu Madaniyah ni maksudnya dari sudut zaman, masa penurunan, bukannya tempat. Okey. Bukan dari segi tempat, tapi lebih tepat dari sudut masa turunnya ialah Madaniyah, maknanya masa selepas Nabi hijrah ke Madinah. Okey. Dan surah Madaniyah ni dia punya intipati dia lah, fokus dia adalah antaranya pada hukum hakam. Hukum hakam, fiqh. Hukum fiqh yang kita panggil fiqh tu, belajar fiqh. Sedangkan surah Makkiyah pula fokus dia, intipati dia ialah pada akidah, bab-bab akidah dan iman. Usul akidah, usul iman dan usul kepada hari akhirat. Okey, itu beza dia lah. Jadi perbincangan dan penekanan pada surah Makkiyah ni yang mana 13 tahun tu ialah ditanamkan usul akar keimanan, akidah dan juga hari akhirat. Okey. Sedangkan surah-surah Madaniyah fokus dia ialah pada hukum hakam. Okey. Yang ini menarik, merupakan satu bentuk apa orang kata, kaedah pembelajaran yang tepat lah, penyusunan dia. Dia bermula daripada keyakinan kenal Allah tu, dan kemudian barulah datangnya fiqh tu, hukum hakam. Barulah manusia boleh mudah untuk buat hukum hakam. Sebab sifat hukum Allah ni selalunya bercanggah daripada hawa nafsu, kan? Bercanggah dengan, memang melawan dengan nafsu. Jadi kalau nak terus dengan hukum saja, manusia tak akan mampu ikut, sebab nafsu dia berlawan dengan hukum tersebut. Itulah fitrahnya. Oleh kerana itulah, sebelum nak melakukan hukum Allah dengan mudah, apa dulu kena ada? Apa dulu kena ditanamkan? Keimanan kepada hari akhirat. Itulah yang menjadikan manusia itu mudah nak lakukan perintah Allah walaupun sangat berat. Sehingga kan Allah suruh perang pun mereka pergi perang, padahal nak putus nyawa. Sampai begitu sekali hebat. Apabila iman telah pun betul-betul ditanamkan. Jadi kita hari ni tak payah suruh pergi perang, nak suruh tutup aurat pun susah. Kenapa? Kan? Nak suruh ikut perintah Allah kadang-kadang mudah je benda-benda. Nak solat pun susah. Sebab apa salah kita? Yelah, mana salahnya tu? Maknanya kita punya didikan akidah, iman dan juga keyakinan kepada akhirat tu salah banyak. Tak tajam, tak cukup sharp, sampai tak berkesan pun. Kan? Lalu inilah yang berlaku sebenarnya. Mungkin sebab Islam baka lah, kan, satu hal. Tapi adakah itu menjadi satu alasan untuk kita keluarkan, kita jadikan itu? Bukan juga. Sebab kalau nak kata Islam baka ni, ada juga sahabat-sahabat Nabi yang Islam baka juga. Antaranya Ibn Abbas lahir dah, sahabat semua dah kat Madinah dah. Sebab tu dia jadi orang hebat pula. Jadi apa dia? Ialah tu maknanya didikan tu lah, iaitu amalan sebenarnya. Sebab itulah kata Al-Fudail bin Iyad, sebenarnya didikan kat mana? Nabi tanamkan akidah, iman dan juga keyakinan kepada akhirat. Apakah bahan utama Nabi? Apa bahan utama Nabi sampai tertanamnya 13 tahun tu, tertanam cukup-cukup, padat. Tak ramai tapi sungguh kuat. Tak perlu ramai tapi sungguh kuat. Betul tak? Sehinggalah akhirnya 300 orang boleh kalahkan 1000 orang masa peperangan pertama Badar. Kenapa sampai macam tu? Apa yang resepi Nabi? Apa resepi Nabi? Al-Quran. Nabi tanamkan Al-Quran menjadi akar umbi manusia sebenarnya. Sebab itulah hari ini masalah besar kita ialah Al-Quran ni tak ditanamkan betul-betul. Sebab inilah sumber iman yang paling kukuh. Allah ibaratkan Quran ni macam apa? Quran ni disebut nama lain dia kalimah thayyibah. Sebab semua ayat-ayat yang kita baca ni kalimah thayyibah. Salah satu tafsiran kalimah thayyibah tu ialah kalimah la ilaha illallah antaranya. Tapi ada tafsir lagi, kalimah thayyibah tu sebenarnya adalah la ilaha illallah tu dia punya ringkasan dia. Tapi dia punya intipati utama la ilaha illallah Al-Quran.
Cuba tengok surah 8 sebelum kita nak mula ni kan. Surah 8. Surah 8 ke? Surah 13. Surah 13. Ayatnya salah surah ni. Surah 14, surah Ibrahim. Ayat 24. Ni Allah ibaratkan Quran. Allah ibaratkan tauhid. Apabila ditanamkan kepada manusia ini, maka semua jadi mudah. Tak ada apa boleh cabut dan mudah nak ikut hukum perintah Allah. Ayat 24. So ini satu, ni nama dia ilmu balaghah lah ni. Allah pinjam makna lain untuk menunjukkan benda yang lain. Sini ada isti'arah dan sebagainya. Cuba tengok ayat 24 sampai 25. Okey, kita baca ayat 24 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ayat muka surat 258 bawah sekali. Okey, pastikan jumpa. So ini yang Allah bagi ibarat. Kita kena tahulah, kita pegang terus ayat ni. Okey, inilah ibarat apabila iman tu, akidah tu mantap dengan Quran tu masuk dalam hati Allah. Ibarat seperti apa? Seperti pokok. Tidakkah engkau melihat bagaimanakah Allah buat perumpamaan, permisalan, iaitu tentang apa? Kalimatan thayyibah, kalimah yang baik, tauhid tu, la ilaha illallah, yang hasilnya inti dia ialah Al-Quran. Dia ibarat seperti kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang sihat, yang baik. Asluha thabit, akarnya apa dia? Usul, nampak? Asal ni akar dia, usul dia. Sebenarnya asas dia, usul dia tu kukuh masuk ke bumi ni, dan kemudian wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Dia dapat cahaya yang cukup dan dia dapat air dan baja yang cukup dalam tanah tu. Okey. Kemudian apa dia punya amalan dia pula, apa hasilnya pula? Ini dia punya dalam dia, iman dia, kukuhnya. Okey. Hati dia. Kemudian ayat 25, sambung ayat 25 muka surat 259. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Jadi ini buah amalan yang terhasil. Jadi pohon tadi tu pula apa dia dapat? Dia dapat jadi buat apa? Tu'ti ukulaha, dia menghasilkan buah-buahnya. Ini amalan-amalan soleh dia buat. Inilah yang, ini ibarat siapa sebenarnya ayat ni? Para sahabat Nabi. Mudah aja. Padahal perjuangan mereka, dia punya kehidupan sangat luar biasa yang berlaku pada mereka. Tapi mereka ni dapat harungi semua tu dengan cukup hebat. Jadi ia menghasilkan buah-buahannya. Bila? Kullahinin biizni rabbiha, maknanya apa? Setiap masa, sepanjang masa. Sahabat Nabi bersama Nabi tak ada pun tiba-tiba apa dia rehat. Sekejap minta maaf lah Nabi, saya kena ada hal sikit lah. Tak ada. Padahal mereka juga ada keluarga,
ada bisnes dan sebagainya. Tapi mereka sepenuhnya masa untuk apa? Allah dan Rasul. Kullahi ini setiap masa, bukan bermusim. Dengan Quran bukan juga bermusim. Bulan Ramadan je contohnya. Itu bukan kullahi ni lah, tak dapatlah hasil yang baik. Kan? Jadi semua ni datang dengan biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Dan inilah Allah buat perumpamaan, wa yadribullahu al-amsala linnas, dan Allah membuat perumpamaan ini kepada manusia. Tanda rahmat dia sebenarnya. La'allahum, dengan harapan supaya apa? Supaya mereka yatadzakkaru, mereka mendapat pelajaran. Jadi betapa pentingnya kita belajar kalimah thayyibah ni lah, Quran ni, dengan detail, dengan baik, istiqamah. Lepas tu kata Al-Fudail bin Iyad, tabi'in, apa dia kata? Innama nuzzilal Quran liyu'mala bih. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dengan tujuan ada untuk apa? Diamalkan dia, isi kandungan dia, diamalkannya dalam kehidupan ni, segala perintah-perintah di semua ni. Fattakhazan nasa qira'atahu amalan. Tapi malangnya manusia ni hari ni, orang ramai menjadikan bacaan Quran itu sebagai amalan. Dibaca Quran je dia rasa dia dah beramal dengan Quran. Faham tak? Ni teguran Fudail bin Iyad. Dia ramai orang dia ingat zaman dia tu, dia tegur dah. Zaman dia, dia tabi'in. Jadi dia 300 kurun awal dulu. Kita beza dengan dia berapa dah? Kita 1400 dah. Jadi ketika tu dia beritahu, apa dia kata? Ingat kata-kata dia ni, siapa ni? Al-Fudail bin Iyad, Ahlul Quran dia ni. Jadi dia kata innama nuzila Al-Quran yu'mala bih fattakhaza fattakhazan nas qira'atahu amalan. So ini kata-kata hikmah dia, penting kita kena pegang kat sini. Ni adalah teguran sepanjang zaman lah. Dan ini jadikan kita akhirnya tak terdidik dengan Allah. Sebab Quran ni Allah nak didik kita untuk hidup dalam kita punya action kita dalam kehidupan. Quran ni bukan pada kita punya lisan semata-mata. Jadi dia tegur. Apa dia kata? Dia baca innama nuzilal Quran liyu'mala bih fattakhazan nasu qira'atahu amalan. Sesungguhnya tidak lain ataupun tidak diturunkan Al-Quran itu untuk diamalkan perintah dia. Quran ni diturunkan untuk diamalkan perintah dia. Fattakhaza, lalu telah menjadikan atau telah mengambil. An-nasu mana apa? An-nas ni selalunya kalau kita rujuk masyarakat umum, awam, kan? Lalu orang ramai, orang ramai mengambil apa? Akan bacaannya, qiraah, bacaannya sebagai amalan. Jadi dia dah rasa dah cukup dah beramal dengan Quran hanya dengan membacanya saja. Segala arahan-arahan, akhlak-akhlak yang Quran nak suruh kita jelmakan tak muncul. Dengan membacanya saja kita rasa kita dah selamat. Ini teguran siapa? Fudail bin Iyad. Jadi inilah alasan utama sebenarnya kenapa sebagaimana saya sebut tadi kan, kita ni susah. Kita ada depan mata tapi kita tak dapat hayati dia, tak hidup.
Maka sebab itulah benda ni kita kena perbaiki semula. Melihat kepada macam mana cara Allah ni aturkan Quran ni turun selama 13 tahun, ditanamkan ayat-ayat Allah tentang iman tu, maknanya kita kena balik-balik. Jadi cara dia apa? Dengan tadabbur lah, antaranya dengan baca tafsir balik, tengok balik. Itulah yang Nabi ajar. Nabi bagi tahu ayat Quran ni, terangkan pada sahabat. Kena telaah satu demi satu, istiqamah lah buat tu. Okey. Jadi itu beza lah di antara ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Jadi hari ni ayat ni kita akan belajar tentang hukum hakam, iaitu tentang cerai ya. Ini salah satu hukum yang penting dalam kehidupan setiap Muslim. Dan mungkin hukum hari ni mungkin kita banyak terlepas pandang kan. Walaupun kita dah kata dah masuk kursus kahwin dah. Kursus kahwin ada ke cerita pasal cerai? Ada? Saya pun dah teringat dulu. Lama dah. Ada ke? Ada ke mana? Ada, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kursus kahwin ni dia ada juga sub kan. Swasta buat kan. Konsultan kan buat kan. Allahuakbar. Mudah-mudahan kursus tu betul-betul dia ambil ayat-ayat Quran lah. Dijelaskan lagi manusia ayat tu. Okey. Kita tengok ayat yang pertama. Kita baca dulu surah ni, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Okey. Kita tengok satu persatu. Di ayat ni Allah mulakan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuha tu huruf seruan lah. Rujuk kepada kalimah yang khusus yang ada alif lam di depan, dia kena kata ya ayyuha. Jadi surah-surah yang dibuka dengan panggilan kepada nabi ni ada beberapa surah. Ada 5 surah. Antaranya surah At-Talaq, ya ayyuhan nabi. Kemudian ada lagi tak ya ayyuhan nabi? Cuba tengok surah At-Tahrim pun ya ayyuhan nabi juga, yang kedua. Kemudian ada lagi surah lain, surah apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab mula dengan apa? Ya ayyuhan nabi. Jadi 3 tu. Surah 33, surah At-Talaq 65, surah At-Tahrim surah 66, ya ayyuhan nabi. Ada 5 surah yang dibuka dengan Allah seru Nabi SAW. 3 dengan jelas Allah sebut nama Nabi, ya ayyuhan nabi. Lagi 2 Allah gunakan panggilan samaran. Apa dia? Ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddassir. Siapa al-muzammil dan mudassir tu? Tak lain, itu Rasulullah juga. Jadi 5 surah ni surah yang dimulakan dengan an-nida'u li Rasulillah, seruan kepada Rasulullah. Cara Allah buka surah ni ada 10 jenis. 10 jenis. Yang tadi ni salah satu jenis dia adalah an-nida', iaitu dengan seruan.
Iaitu 5 Allah seru Nabi, 5 Allah seru manusia. Ya ayyuhal kafirun, kan? Ya ayyuhan nas, tu. Ada 5. Jadi campur dulu seruan ni Allah buka ada 10. Okey? Ingat dah fakta ni. Ini fakta mudah Quran je. Jadi Allah mula dengan seruan kepada Nabi dalam 5 surah. Pertama surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi. Kedua surah At-Talaq. Ketiga surah At-Tahrim. Keempat surah 73 Al-Muzammil. Dan kemudian surah 74 Al-Mudaththir. 5 Allah seru Nabi. Okey. Jadi Allah seru kepada Nabi SAW, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, iza tallaqtumun nisa. Apa makna dia? Apabila tallaqtumun nisa, telah menceraikan oleh kamu akan perempuan. Tapi maksud di sini bila ada iza, maknanya kamu berniat nak ceraikan an-nisa, perempuan tu. Apabila kamu berniat nak ceraikan wanita ni, isteri-isteri ni, fatalikuhunna, maka ceraikanlah olehmu akan mereka li'iddatihinna, pada iddah apa? Pada mereka, masa mula mereka boleh mulakan iddah, boleh kira iddah. Maksudnya apa ni? Jangan cerai masa tengah haid. Salah cerai masa haid, tak sah. Dia tengah haid kita cerai, sebenarnya tak sah. Tahu ke tak tahu? Tak tahu? Dalam pantang dalam pantang lah, ini haid. Sebab syarat dia apa kan? Dia nak kira waktu suci, Jadi bila dia tengah haid nak kira waktu suci macam mana? Faham? Okey. Apa hukum cerai? Halal ke haram? Harus. Dia tak ada tiga-tiga, dia halal ke haram ya. Hukum dia halal lah, boleh. Sebab itulah ada hukum ni, cumanya ada garis panduan lah. Bila benda halal, kata boleh buat, tapi ada garis panduan dia. Okey? Dan ni pertama, garis panduan apa dia? Kalau kamu nak ceraikan perempuan, cerai pada waktu suci dia, bukan waktu haid, tu iddah. Sebab apa? Sebab tu dia kata iddah ni maknanya apa? Nak kira iddah mesti bermula daripada waktu suci sampailah dia keluar. Lepas tu kira nanti berapa kali nak kira pula selepas tu. Okey. Ini ada asbabun nuzul dia. Ada dua pandangan asbabun nuzul surah ni, ayat ni turun. Pertama, ketika Nabi ceraikan Hafsah. Nabi ceraikan Hafsah, peristiwa tu. Wallahu ta'ala alam, tapi ada pandangan kisah tu sama-sama dhaif dan sebagainya. Tapi memang adalah dalam tafsir kata apa? Tak tahu apa sebab Nabi ceraikan Hafsah tu, adalah kisahnya. Kemudian Jibril dah perintahkan, Jibril bagi tahu Nabi, raji'ha, rujuk balik dengan dia. Sebab apa? Sebab dia ni adalah ahli solat malam dia, dan dia ahli puasa, dia rajin puasa, dan dia adalah pasangan engkau di dunia dan di akhirat. Nabi rujuk balik ke dia. Itu pertamalah turun ayat ni antaranya. Dan pandangan kedua iaitu Ibnu Umar. Siapa? Anak Umar Al-Khattab. Dia ceraikan isteri dia ketika waktu haid. Maka turunlah ayat ni. Turun ayat ni tegur benda tu. Itu. Okey. Itu dia punya asbabun nuzul dia, tapi kita ambil ibrah dengan lafaz yang umum. Okey, cuba tengok ayat ni. Ada keunikan pada ayat ni. Ayat ni untuk Nabi ke untuk siapa? Soalan dia. Macam mana tahu untuk semua? Ada tak ayat khusus untuk Nabi? Ada ayat khusus untuk Nabi, kan? Tentang kahwin dan sebagainya, yang Nabi boleh, Nabi saja boleh buat lebih, kan? Tapi ayat ni, antara dia kita tahu, ayat ni bukan untuk Nabi, tapi ayat ni Allah seru pada Nabi sebab nak tunjuk betapa besarnya hukum ni. Faham? Nak tahu kenapa ayat ni semua untuk semua sebenarnya, iaitu tolaktum. Cuba tengok. Iza tolaktum. Tum tu jamak. Tum tu adalah domer jamak, ramai. Faham? Wahai Nabi, Nabi seorang.
Apabila kamu semua, ramai pula dah. Allah suruh seorang, tapi Allah kata bila kamu semua, iaitu semua sekali. Tapi kenapa Allah tak kata sepatutnya apa? Ya ayyuhallazina amanu lah. Betul tak? Wahai orang-orang beriman, iza talaqtumun nisa, bila kamu berniat nak ceraikan isteri-isteri, betul tak? Tapi Allah tak kata ya ayyuhallazina amanu, tapi Allah kata ya ayyuhan nabi. Jadi apa dia punya kesan dia? Ini menunjukkan hukum ni sangat besar. Sebab Allah fokus pada pemimpin terus dia, tapi rujuk pada semua. Sebab Nabi kan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah 33 ayat 21. Jadi ayat ni adalah sebenarnya untuk semua. Okey. Jadi wahai Nabi, apabila kamu nak menceraikan wanita, fataliku hunna, maka cerailah olehmu akan mereka pada waktu suci mereka tu, pada waktu iddah mereka. Mereka boleh kira dia punya waktu suci tu. Okey, ni pertama hukum cerai ketika haid tak? Kena jujur lah, kena jujur. Ini kalau dibuat juga tanpa orang tahu kan, masing-masing dosa lah. Okey. Kemudian wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah. Macam mana hitung iddah? Berapa lama selepas cerai? 3 waktu kuruk dia panggil. 3 kali suci, maknanya berapa lama? Perempuan berapa? Pusing dia 15. Kan? Jadi 3 kali suci ni dia tengoklah, kadang-kadang ada yang cepat sikit, kadang-kadang ada lambat sikit. Ini cerai hidup Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari ni wajib. Tak boleh, tak ada kompromi. Memang kena ikut cukup-cukup 4 bulan 10 hari. Ikut kalender mana? Islam. Islam lah. Kira 4 bulan 10 hari tu. Itu ketika meninggal, suami meninggal kan. Itu lain. Tapi yang ni salah satu kuruk. Cuba tengok surah apa dalil dia ni. Bukan surah Al-Baqarah. Surah 2 ayat 228 rasanya. Surah 2 ayat ayat 228 tu. Tengok ayat tu Saya bacakan terus. Wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditalakkan, diceraikan, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, hendaklah mereka menahan diri mereka selama 3 waktu suci. Quru tu iaitu suci daripada haid 3 kali. 3 waktu. Ini soal kejujuran lah, kena bagi tahu. Sebab ini soal, sebetulnya ayat ni terpakai hanya untuk orang beriman, orang yang ada ilmu, dia mesti tahu ni, dia tahu. Betullah sebelum nak ikut hukum-hukum macam ni, apa dulu nombor 1? Iman, kenal Allah, kenal siapa penggubal hukum, baru dia akan buat. Kenal pula apa akibat tak ikut hukum, dan apa jaminan kau dapat hukum, dapat syurga, akibat dapat neraka. Bila dia takut tu, so tak siapa tahu pun dia akan jujur. Tapi hari ni kita tengok hukum cerai ni orang langgar semacam, betul tak? Sekarang ni nanti kita tengok apa ayat seterusnya. Banyak orang langgar ni. Jadi orang ambil enteng je benda ni, sedangkan ada surah khas cerai tu. Tak ambil peduli pun surah tu. Dan dosa, ya, manusia ditanggung nanti dosa dia di akhirat. Jadi dan perempuan-perempuan yang diceraikan, mereka hendaklah tahan diri mereka selama waktu ni. Tapi tengok-tengok baru dicerai, dah keluar dah. Dah masuk dah media sana sini ke. Kan? Jadi ni satu hukum yang sering dilanggar. Sebab itulah benda ni
ujian lah. Nanti kita tengok surah ni akan beritahu kenapa surah ni nama dia. Sebab tu ada dia wa may yattaqillah tu dalam surah ni lah. Faham tak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ni ayat ni tuju kepada perempuan yang diceraikan. Kenapa? Masa ni lah dia diuji. Macam mana dia nak betul-betul jaga takwa dia sebagai seorang wanita, kan? Sebab dalam keadaan dia kena sempit, dia macam-macam dia nak buat, tak dapat, kan? Ketika ni berat ni, kan? Jadi seterusnya apa? Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahim-rahim mereka. Mereka kalau ada kandungan, dia kena beritahu. Dia tak boleh ada plan lain. Dia nak juga kahwin ke apa ke, dia sembunyikan kononnya. Tak ada siapa tahu, tapi ingat Allah tahu. Tak halal dia buat benda haram kalau dia buat macam tu. Dia sedang buat benda yang haram. In kunna, tapi Allah kata apa? In kunna yu'minu billah, yu'minna billahi wal yaumil akhir. Iaitu sekiranya kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu tahu akibat dia kamu langgar. Kalau kamu berimanlah. Dan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami dia, bekas-bekas suami itu lebih berhak untuk apa dia? Rujuk balik dengan mereka. Fi zalika, pada demikian itu, in aradu islah, jika mereka ni telah pun dua-duanya setuju, berkehendak untuk perbaiki hubungan tadi tu. Walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan demikian juga perempuan isteri tu serupa dengan hal demikian dengan cara yang patut. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi lelaki itu darjat lebih utama, lebih tinggi lagi. Sebab itulah hukum cerai ni diletak pasal apa? Boleh tak perempuan minta cerai? Cara dia macam mana? Bagi tahu kat suami, saya nak cerai. Boleh tak? Apa jadi? Dia tak hadis. Ada amaran, siapa yang minta cerai dengan suami itu, kan, dia tak cium bau syurga. Oh, tak cium bau syurga maknanya bau pun tak boleh. Dia kena bertaubat lah. Tapi boleh ada cara dia apa? Fasakh lah, pergi jumpa yang authorities. Apa dia dengan alasan dia, ada dah dia punya hujah-hujah dia dengan bukti-buktinya. Laki ni dah zalimi dia, tak beri hak-hak dia. Itulah kuasa. Tapi itu kena ingat, Nabi bagi amaran demikian. Dan wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Okey, balik pada surah tersebut. Jadi ini yang kedua, ringkas ayat ni. Jadi pertama tadi apa? Bila kamu nak ceraikan wanita, Allah bagi hukum. Ceraikanlah ketika waktu apa dia? Suci. Untuk apa? Wa'ahsul iddah, supaya mereka boleh hitung iddah dia 3 waktu suci tu, 3 kali tu. Kemudian wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa? Rabbakum, kerana dia adalah Rabb kamu. Apa maksud dia? Di sini Rabb ni maknanya Malik lah. Dia penguasa kamu, dia yang gubal undang-undang hukum ni. Hukum apa? Hukum talak ni. Maka takwalah kamu. Apa maksud takwa? Takut. Takut macam mana? Patuh maksud dia. Takwa ni takut, iaitu dengan mematuhi perintah Allah. Takutkan kemurkaan dan azab dia tu. La tukhriju, seterusnya kita pergi hukum seterusnya. La tukhrijuhunna mim buyutihinna, janganlah kamu, siapa kamu ni? Suami, menghalau mereka daripada rumah-rumah tu. Maknanya ketika cerai, iddah, kan, talak satu lah ni, kan, tak boleh halau keluar rumah. Maksudnya duduk dalam lah. Boleh buka aurat tak? Tak boleh. Tak boleh, kan? Lepas tu kena pindah. Ni Allah kata la tukhrijuhunna, tak boleh keluarkan mereka sampai habis iddah tu. Jadi kalau keluarkan, apa dia? Suami yang keluar.
Kalau tak keluar? Asing bilik. Macam mana? Ni sebenarnya perempuan tu status dia tu kan, memang dah langsung bukan milik dia ke ataupun masih lagi sebenarnya? Masih lagi. Macam mana dia nak ni jadi balik? Rujuk. Dalam mazhab Syafi'i, rujuk tu kurang-kurangnya kena ada dia beritahu 2 orang saksi dia, aku dah rujuk balik tau, supaya nanti apa-apa hal yang lain, kemungkinan kalau kematian suami dia ke. Okey, itu macam dalam mazhab lain maknanya apa? Terus bersama je maknanya. Tiba-tiba dia ke apa, jom, habis dah, terus talak dia hilang balik, terus rujuk dah tu. Automatik dia, macam tu je sebenarnya, mudah je. Tapi ikut kita kena ada saksi lah, dia kena beritahu lah, inform tu. Jadi itu secara ringkasnya. Jadi kita tengok apa hikmah Allah suruh buat macam ni. Jadi tak boleh halau keluar. Dan laki pun perlu ke keluar sebenarnya? Tak perlu pun. Dan tengok lagi satu, wala yakhrujna, dan mereka perempuan pula boleh tak nak keluar? Wala yakhrujna, dan tak boleh, janganlah mereka pun keluar. Laki tak boleh halau perempuan, perempuan pun tak boleh minta nak keluar. Selalunya kalau cerai macam mana? Memang langgar, sebab dah panas tengah, sakit hati, marah kan. Tapi tak. Jadi ni tempoh bertenang sebenarnya, faham tak? Ini sebenarnya tempoh bertenang. Berpeluang dan ruang sebenarnya macam tu. Sebab tu tadi kita baca ayat 28 tu, siapa dia? Wa bu'ullatuhunna ahaqqu biraddihinna. Betul tak? Dan suami-suami tadi tu yang cerai tu lebih berhak nak rujuk kembali ke dia sebelum orang lain dapat. Lebih berhak. Cuba kalau Allah bagi kita tahu dah cerai je baru sekali je. Tadi sebab marah punya pasal, terus ke wahala keluar je. Kalau talak 3 lain cerita dah. Tu dah haram, tak boleh. Itu dah kena keluar. Talak 3 ni macam mana pula? Dalam mazhab Syafi'i, talak 3 tu diikut lafaz lah. Memang dia kata dengan lafaz yang soreh betul-betul, memang nak talak 3 terus jatuh 3. Yang jelas. Tapi ada juga dengan ikut dia punya pengulangan. Talak kali pertama rujuk balik, kedua lagi sekali, ketiga 3 habis, tak boleh dah. Ya gitu. Tapi tak boleh juga sampai habis dah. Okey, baru selesai. Memang macam tu. Kenapa? Sebab ni Allah nak beritahu nanti, kat situlah nanti tengok apa dia punya hikmah ayat ni. Okey, wala yakhrujna, dan tidaklah mereka boleh keluar juga untuk perempuan tu illa ayatina bi fahijatin mubayyinah, kecuali apa dia? Mereka ni melakukan perbuatan fahsyak yang nyata jelas. Memang sebab itulah nampak dia buat maksiat kat rumah tu. Ketika ni boleh keluar, tak ada kompromi lagi dah. Jadi kat sini Allah nak bagi satu tempoh untuk suami isteri itu sebenarnya. Tempoh harapan. Okey. Wa tilka hududullah. Tengok Allah beritahu lagi. Dan itulah batas-batas hukuman daripada Allah. Maksudnya ni batas-batas ni, hudud bukan hudud yang kita biasa tu. Ini hudud dalam hal ni, iaitu pertama apa? Nak cerai mesti waktu suci. Dan kena kira berapa? Tempoh suci berapa kali? 3 kali waktu iddah dia. Dan boleh keluar ke tak boleh keluar? Tak boleh halau perempuan keluar. Dan perempuan tu boleh keluar tak? Tak boleh. Ada berapa syarat ni? 4. Inilah hukum-hukum Allah. Allah beritahu, ini aku punya hukum. Kamu nak ikut kepala kamu siapa? Faham? Okey, ni hukum dia. Kemudian wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melampaui batas terhadap batasan-batasan hukum Allah ni, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia sendiri sebenarnya telah menzalimi diri dia sendiri. Faham tak? Dia zalimi diri dia sendiri. Contohnya lelaki tu, dia ceraikan perempuan tu, dia halau terus, dia rasa dia berkuasa kan. Allah kata apa? Sesungguhnya dia menzalimi diri dia sendiri. Dan perempuan tu pula kan, keluar pula, lari kan.
Dia rasa apa? Dia dapat lepaskan diri macam-macam lah. Sebenarnya juga perempuan tu sedang menzalimi diri sendiri. Allah beritahu macam tu. So ini satu bentuk psikologi sebenarnya untuk kita, supaya bila kita buat sesuatu penganiayaan, jangan kita rasa kita berjaya aniaya orang tu. Sebenarnya kita sedang aniaya diri kita sendiri. Jadi bila kita sedar benda tu, kita tak berani nak buat. Kita tak akan ikut emosi. Tapi ni adalah soal iman. Bila kita yakin dengan ayat ni, kita tahu siapa yang firman ni, Allah yang pemilik langit dan bumi ni, kita rasa kerdil, kita akan tunduk dengan ayat ni, kita akan buat macam-macam. Itulah soal iman ni kat sini. Jadi wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa yang melampaui batas dalam hukum-hukum yang Allah tetapkan ni, maka dia telah menzalimi diri dia sendiri. Kemudian Allah bagi tahu apa dia punya sebab dia. La tadri, tidaklah engkau tahu, la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Kerana engkau tidak tahu, mungkin Allah akan mengadakan selepas itu suatu perkara yang baru, iaitu maksudnya hikmah. Setelah 3 bulan, okey, baru confirm. Jangan cepat sangat. Bersabar 3 bulan tu. Boleh tak sabar 3 bulan? Contohlah. Itu ada hukum dekat situ. Okey, jelas setakat ni. Jadi talak ni juga kadang-kadang ada kes kan, bergurau-gurau kan. Itu macam mana? Dalam macam ni jatuhlah tu. Kan? Kalau ikut kata boleh bergurau-gurau, tapi dia khilaf ada pandangan. Hadis yang tentang benda yang tak boleh bergurau tu. Apa dia? 3 benda. Nikah, talak, rujuk. 3 kan? Tak boleh gurau. Tapi hadis tu dia tak kuat, lemah lah. Hadis tu lemah. Sebab tu ada pandangan tak, cerai tu tak boleh edit. Ada pandangan juga yang lain. Sebab dia tanpa niat. Kalau dia tak niat sebenarnya, contoh dia tengah marah ke apa kan, dia tak berniat pun, bukan dia dengan memang niat sungguh-sungguh. Innamal a'malu binniat. Alasan dia macam itulah. Namun kita tak saja fatwa. Sebab tu akhirnya dia kena check balik. Bila pergi dia kena dua-dua ni, kalau ada masalah tu kan. Ada orang tanya saya tu tau. Ada kes tu, dia tanya saya gurau-gurau pasal apa benda entah kan. Saya pun nak buat keputusan tak boleh. Jadi dia kena jumpa siapa? Radi balik. Nanti kali akan tanya balik, okey, awak ni niat ke betul-betul ke macam tu. Kali akan selesaikan sebenarnya. Akhirnya kena tengok balik. Sebab itulah akhirnya dia letak pada apa ni? Niat juga. Tak semuanya kita boleh kotaknya kan, oh habislah. Tak juga. Habis runtuhlah, cepatlah benar runtuh bangunan tu. Jangan sembrono juga. Sebab dia ada penilaian yang kita kena tengok balik. Ini gurau-gurau ke pun minta maaf saya gurau. Okey, itu ada keuzuran barulah. Kalau tidak, naik juga dengan kejahilan berluasa ni, lagilah orang muda kahwin cepat sangat, habis sekejap je rumah tangga runtuh kalau macam tu. Sebab itulah adanya pihak yang kita kena rujuk balik. Tak boleh suka-suka je. Tak ustaz pun orang tanya saya pun boleh buat keputusan. Oh, awak dah jatuh, habis. Saya berdosa besar. Kena rujuk pihak tu. Itulah cara dia. Okey jadi sebab berdasarkan hadis innamal a'malu binniat tu, sesungguhnya amal tu amal berlaku sebab ni niat. Jadi tak ada niat, contohnya menikah kan. Dia nak nikahkan ke anak dia ni kan, tapi salah sebut nama, tersilap. Habis kahwin dengan yang tu ke yang ni juga? Macam mana? Nama lebih kurang. Satu Fazilah, satu apa dia? Tazilah contohnya dah. Macam mana? Tak, sebab apa? Niat dia adalah untuk anaknya ni. Faham tak? Tak ada. Macam itulah. Itu satu pandangan. Macam mana pun kita tetap ada penilaian. Dia akan nanti soal siasat dua orang pasangan tu, macam mana. Okey, macam itulah. Okey. Yalah, jangan kita terus buat keputusan takut-takutkan dia. Habislah. Ada harapan lagi. Tunggu dulu, awak gurau ke awak serius ni kan.
Kadang-kadang kita lebih sudu daripada kuah, habis tak pasal-pasal. Kena hati-hati dalam bab ni lah. Jadi ingatlah, ni satu hukum yang Allah gariskan untuk keluarga, yang mana sering kali manusia ni ada emosi. Kerana emosi tak terkawal dengan macam-macam masalah, dia cepat buat benda ni. Tapi Allah bagi apa? Tempoh bertenang berapa hari? Tiga waktu tu. Selagi mana dia boleh bersama, maknanya Allah nak bagi apa dia? Fikir balik-balik. Kalau masa dia tempoh tu nanti tengok, sedih pula, tak bertegur kan, kesian pula, dia timbul rasa kesian, tumbuh balik rasa rahmah, rindu balik, selesai. Sebab tu kat sini menunjukkan Allah lebih suka apa? Berdamai berbanding berpisah ni. Okey. Itulah. Tapi kalau dah memang masalah besar, itu lain cerita. Perempuan boleh jumpa terus lah kan. Memang penganiayaan berlaku, kezaliman, cedera ke, kena tumbuk, kena pukul lah, itu lain lah cerita. Tapi kadang-kadang soalan-soalan ni, soalan apa dia? Kadang-kadang kecil-kecil salah faham. Yang ni kita kena tengok balik ayat ni. Okey. Jadi sampai sini dulu untuk hari ni. Ayat pertama lah. Ayat pertama, nanti kita sambung lagi seterusnya, InsyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.